Korang ada tak pasangan atau family korang yang tidur berjalan? Kalau ada, korang kena tengok cerita ni. Filem thriller dari Korea. Tajuk dia Sleep. Sumpah, lepas tengok cerita ni, korang mungkin tak berani nak tidur sebelah pasangan korang. Cerita dia pasal pasangan suami isteri muda ni. So, diorang hidup dengan bahagia. Lagi-lagi si isteri ni tengah mengandung. Malam diorang bertukar menjadi seram bila si suami ada tabiat tidur berjalan yang pelik. Mula-mula okey lagi, tapi lama-lama tabiat tu jadi semakin pelik dan agresif sampai membahayakan nyawa diorang sendiri dan anak diorang yang baru lahir. Paling seram, bila si suami ni bangun waktu pagi, dia tak ingat apa-apa. Apa yang aku paling puji pasal filem ni adalah cara suspend dia tu. Watak suami tu masa dia tengah tidur sambil berjalan. Weh, bapak seram. Kau tengok muka dia? Muka dia kosong, tapi tingkah laku dia tu yang buat kita rasa cemas dan rimas weh. Tapi bila dia start masuk elemen mistik dan bomoh tu, aku start rasa dia kurang sikit. Bagi aku, fasa tu buat cerita ni agak bercelaru sikit berbanding masa awal cerita, lebih kepada psychological thriller. Kesimpulannya, Sleep ni adalah filem yang fresh dan bijak, bermain dengan emosi penonton. Plot dia ringkas, tapi impact dia padat. So, sebelum aku bagi rating dekat filem Sleep ni, korang cuba tengok tu ni. Flowy kan? Sejuk dipakai. Dan yang paling best, kalau beli, dapat bag. So, korang boleh buat hadiah. So, untuk filem ni aku bagi 7.5/10. Korang ada tak pengalaman macam ni? Cuba korang komen sikit. Cuba korang share tak dalam family korang yang dia tidur berjalan. So, jangan lupa untuk like dan follow untuk filem-filem yang macam ni lagi. Okay, bye korang.